Geng, kecoh pasal isu projek ladang babi moden 200 hektar di Sepang tu kan? Sampai tuanku Sultan Selangor pun bersuara titah, kaji semula sebab rakyat bising. Tapi, red flag dia bukan sebab tuanku bersuara je. Red flag dia ialah, kenapa sampai Sultan kena turun padang baru nak kaji semula? Maksudnya, masa planning awal dulu, suara penduduk setempat ni masuk telinga kanan, keluar telinga kiri ke? Ini bukan isu haiwan tu semata-mata. Ini isu PBT dan pemaju buat kerja cincai dalam penilaian impak sosial. Ingat tak janji ladang babi moden, close house system yang dicanang sejak tahun 2008 lagi di Selangor? Dah lebih 15 tahun bang. Laporan audit dan berita lama pun banyak rekod pasal penternakan haram yang dihalalkan sementara tunggu modernisasi. Sampai sekarang, isu pencemaran bau dan air sisa masih jadi tajuk berita. Rekod pelaksanaan kita lembap. Dalam kes Sepang ni, faktanya jelas, lokasi terlalu dekat. Bila penduduk bantah, alasan klise teknologi moden tak berbau dikeluarkan. Tapi, bila kita tengok rekod penguatkuasaan terhadap ladang sedia ada, hancur. Kalau yang lama pun tak boleh pantau, macam mana nak jamin projek gergasi 200 hektar ni tak jadi bencana alam? Tuanku Sultan pun titah utamakan kebajikan rakyat dulu, bukan keuntungan projek. Benda ni simple, jangan letak kilang. Tak kisahlah kilang babi ke, kilang bateri ke, sebelah rumah orang. Tata kelola kena ada common sense. Nasib baik tuanku prihatin. Kalau harap birokrasi semata, memang lemaslah orang kampung. Kita tak tolak kemajuan, tapi jangan sampai kemajuan tu memijak keselesaan rakyat. Red flag, tetap red flag. Red flag!